Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Aku Bukan Ustazah 2 episod ke-11. So jom kita tonton. Ya Mak Sam, kenapa sampai restraining order ni? Aku dah cakap dengan kau. Aku dah malas nak cakap kosong. Yelah, tapi kenapa sampai libatkan mahkamah? Aku tak ada niat lain Sam. Aku cuma nak minta maaf, nak minta ampun, nak tebus salah aku dekat Aminah. Itu je, nak minta maaf. Ingat dia apa? Raya? Ha? Dah lah. Aku suka boleh berhenti kot. Apa boleh kau buat sekarang ni? Ha? Mengarut lah. Aku rasa kau yang kena stop ni Sam. Stop mengarut boleh tak? Tolonglah. Ustaz Ahmad sendiri pun faham aku punya niat kat sini. No. I'm sorry Rom. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya cuma nak minta maaf dekat Aminah. Nak tebus dosa saya, itu je. Macam ni Rom. Aku akan sampaikan niat kau terhadap Aminah. So sekarang kau boleh pack barang kau dan pergi. Tak boleh Rom. Saya takkan pergi selagi saya tak tahu yang Aminah dah maafkan saya. Abang sendiri tahu kan, Allah takkan ampunkan dosa sesama manusia selagi kita sendiri tak minta maaf dengan orang yang kita zalimi itu. Tapi kalau dah ada restraining order, tapi kalau maaf tu dah disampaikan kepada wakil dia, abang tu sendiri, rasanya tak jadi masalah. Rasanya tak jadi masalah kot. Tapi itulah Dr. Omar ni dia ada ketegilan sikit. Nak juga jumpa Aminah untuk menyampaikan rasa kemaafan dia tu. Tapi itulah, kesian Dr. Omar. Baru nak tebuskan kesalahan kat Aminah, tapi Sam ni apalah. Kena faham. Omar kena faham. Apa yang kau buat kat Aminah tu memang sangat menyakitkan lah. Bukan saja kat Aminah, kat orang-orang yang rapat dengan dia lah. Sam, abang dia. Sebab benda, kalau kita ingat lagi dalam musim pertama tu, akhirnya benda tu jadi depan mata bila Omar menyeksa Aminah. Sebelum ni semua orang macam tak percaya ke, macam terlalu bagi muka lah dekat Dr. Omar. Jadi Omar ni kena berlapang dada lah. Janganlah terlalu mengikutkan hati nak jumpa sangat Aminah tu, sedangkan orang tak bagi. Dapat perintah mahkamah kot. Restraining order tu kan takkan jadi apa-apa kan. Bila dah jumpa Aminah tu, kita pun risau juga. Daripada kita rasa kesian dekat Dr. Omar ni, rasa macam nak menerima dia, tiba-tiba rasa macam menyampah pula bila dia menekan-nekan macam tu. Okay, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya.